Okey guys, kali ini kita akan singgah di warung Man Roti Canai Padang Serai Kedah. Sahabat ya. Kalau sahabat-sahabat pergi ke Kedah, ke Penang, ke mana ke kebetulan lalu nak pergi jalan-jalan, singgah di kedai Man atau Pak Man Roti Canai Padang Serai Kedah ya sahabat ya. Sebab diorang ni terkenal dengan menu roti canai yang sangat-sangat sedap, yang menjadi rebutan ramai pengunjung ya. Ramai pengunjung tidak akan melepaskan peluang untuk singgah di kedai Man Roti Canai Padang Serai Kedah ya sahabat. Jadi kalau sahabat nak pergi ke warung Man Roti Canai, sahabat-sahabat boleh search di Google Map ataupun di Waze boleh, di TikTok boleh. Boleh sendiri sahabat ya, senang untuk pergi ke sana menikmati roti canai. Bukan hanya roti canai, ada di macam-macam lagi, banyak lagi menu-menu yang ada disediakan ya sahabat ya di Padang Serai ataupun di kedai Man Roti Canai. Jadi jangan lepaskan peluang sahabat ya. Kalau sahabat-sahabat pergi jalan-jalan ke Penang, ke Butterworth, ke manalah sahabat-sahabat nak pergi berjalan-jalan tu, singgah selalu untuk melihat kesibukan diorang ni yang sangat-sangat sibuk. Siang malam penuh dengan kesibukan, penuh dengan pelanggan ya, yang permintaannya sangat tinggi ya. Sehari mungkin melebihi pada 1000 pieces roti canai sahabat-sahabat. Jadi jangan risau, ke sini sentiasa ada stok untuk buat roti canai di kedai roti canai Man Padang Serai, Man Roti Canai Padang Serai Kedah. Kulim ke Kedah, macam itulah. Okey sahabat, sebab saya ni sebenarnya datang dari Johor guys. Jadi saya selalu sebenarnya tengok dekat TikTok kedai Man Roti Canai ni begitu meriah, sehingga membuat saya tertarik untuk jalan-jalan berkunjung ke kedai ataupun warung Man Roti Canai ini. Jadi saya tertarik untuk membuat video tentang restoran ataupun warung Man Roti Canai sahabat. Saya dah banyak kali datang sini sebab saya datang dari jauh, so saya tak akan lepaskan peluang. Okey, selamat mencuba. Terima kasih semua. Bye bye. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.